Alright guys, selamat datang ke Gua Punya Podcast dalam episod yang terbaru. Dan hari ni kita ada seorang penyanyi yang akan kena sai kejap lagi. yang akan kena sai sekejap lagi. Okay. And dia, kalau kita ikutkan pada dia punya genre, aku tak sure sangat. Tapi dia more pada macam lagu-lagu yang healing-healing lah. Dia punya vibe dia macam healing-healing, buat kita rasa tenang. Buat rasa orang kata kita apa, dia punya lirik tu macam menyucuk ulu hati lebih kurang. Pedih ulu hati. Pedih ulu hati. So lebih kurang macam tu lah. Dan kita ada Perry dekat sini. Alhamdulillah. Terima kasih Perry sebab sudi untuk datang ke studio Gua Punya Podcast. Tiba-tiba ambil nama. Studio Doncast. Studio Doncast. Rancangan ini tak ditaja oleh Doncast sebenarnya, tapi itulah kita mention je lah. Kokok dapat diskaun. Betul lah. Kan Kokok dapat diskaun. Okay Perry, kenapa Perry? Sebab bahasa first time aku dengar nama kau ni macam Perry, macam Perry the first ni, to be honest the first thing that struck in my mind is basically macam ni Perry hot chicken, Perry sauce ke. Ramai kat cakap tu. Ramai cakap tu. So kenapa Perry? Why Perry? Sebenarnya Perry ni datang daripada saya dulu main skateboard. Okay. So anak-anak buah Pak Din lah ni. Alamak. Tentu pernah duduk Maran. Okay. Dalam 2012 lebih kurang macam tu lah. So time tu time tu baru betul-betul first skate lah time tu. And then adalah brother-brother kat situ, dia cakap macam muka kau macam Perry lah. Perry tu siapa? Itu dia cakap muka kau macam Perry the Platypus lah. Dia cakap macam tu kan. Perry the Platypus. Perry the Platypus. Perry the Platypus. Perry the Platypus. Okay. Now aku nampak lah resemblance dia. Okay. Baru nampak lah resemblance dia. Rupanya tak tahu lah time tu ejekan ke apa kan, tapi nama tu lekat. I see. So start dari situ dia panggil Perry. Okay. Lepas tu dah sikit lama pergi mana pun orang panggil lekat lah. Cerita dia lekat lah, orang panggil Perry lah. Perry. So kau bawa nama tu on your stage name lah. Ya betul. Perry. Okay. Betul. So kalau macam Perry, is your brand Perry ataupun nak orang panggil kau Perry ke, ataupun orang panggil kau nama lain tapi your branding is Perry? Sebenarnya branding lah, lebih pada branding. Lebih pada branding. Asalnya macam kawan-kawan je lah, kawan-kawan skate kan, lepak panggil Perry. And then sebab dulu actually Perry buat lagu, ada lagu Malay dan ada lagu English. Lepas tu macam fikir macam takkan nama Afdal ni putih kan tu kan. So macam Perry tu lagi branding lagi senang lah rasanya. Tapi tengok dekat komuniti sosial media mesti kau bawa nama Afdal juga kan. Ya mesti betul. ada sebelah tu Afdal Jafri tu. Betul. Orang Pahang kan kau ni? Saya anak Jati Pahang ke? Anak Jati Pekan. Anak Jati Pekan. Pekan boh. Pekan boh. Ya. Boh tu bukan Kelantan ke? Taklah, dia dah dekat-dekat lah kan situ. Pantai Timur. Mana Pekan dengan Kelantan jauh boh. Tak, Pantai Timur dia sekali lah tu. Baik. Ni orang kuat Datuk Seri Najib ni. Yelah, kampung bosku. Kampung dia kan kat situ. Bosku. Bosku. Okay. Apa sebenarnya yang kau nak bawa dalam dunia? Kau punya dalam dunia seni, dalam lagu kau tu, apa sebenarnya yang kau punya, apa sebenarnya? Macam berat soalan ni. Okay, so kalau lagu cerita dia panjang, cerita dia mah. Boleh apa cerita. Kau nak ceritakan lu punya live ke? Okay lah, kalau basically mungkin saya tak pernah cerita benda ni publicly lah, tapi okay, so eksklusif kat sini. Right. Perry ada pernah diagnose Tourette syndrome. Apa syndrome? Tourette syndrome. Okay. Tourette syndrome. Okay. Itu around 2018 lebih kurang lah. Alright. And then di situ adalah jatuh, anxiety, depression. Okay. So Perry nak cuba bawa adalah macam mana? Kan orang-orang macam ni mostly dia rasa macam tak ada sokongan, dia susah rasa sokongan kan. So that's why mostly lagu Perry dia bawa love lah lebih kurang. Cinta lah, and support untuk orang-orang macam ni lah. Tu yang always okay apa semua tu tajuk lagu kan. So dalam lagu pun banyak tulis macam support lah, ceritakan actual punya experience lah.
Oh, Yeah. okay. So basically all your songs is based on actual experience. Ya, So betul. kau yang tulis lirik, Betul. kau yang tulis lagu. Betul. Boleh tahan Oh. kau Tapi Tourette's tu macam mana? Dah Masih ada. Masih ada. Masih ada. Tapi empat macam okey lah. Aku tak tahu benda tu apa. Tak, Touret's dia macam yang jenis kau macam dia lebih diam. Parkinson lah. Dia diam. Macam Dan Parkinson. suddenly dia just trigger. Yes, Ada yes. tick, ada jerk macam tu lah. Habis So- kalau kau tengah nyanyi on stage macam mana Syul? Setakat ni kawal lah. Oh, kau boleh kawal lah maknanya benda tu. Boleh dikawal lah. Sebab aku pernah jumpa orang yang kena sakit Tourette ni. Aku pernah makan kat mamak, tiba-tiba dia menjerit kat belakang, babe. Ya. Wow. Gitu je. Lepas tu sambung makan. Ya. Serius. Random Serius, lah. dia random macam tu. What's your worst? Dia kalau Tourette dia lain-lain lah. Orang lain-lain lah. So kau Kalau punya yang macam- which Saya punya dia most upper body lah. Daripada pinggang sampai atas. Okay. Paling teruk macam dulu lah pernah kat kelas orang tanya, dulu saya tak perasan lah, orang tanya macam asal kau joget-joget kan. Oh. Kau saya tak perasan lah. I Tu see. dah dia lepas dia tanya macam tu pun macam baru perasan yang tu. Baru perasan ada. So gitu. benda tu kau memang tak dikontrol kan? Basically tak lah, macam tak sedar. Dia tak perasan kan jadi benda tu. Tahu-tahu dia datang. unconsciously lah. Tahu-tahu datang lah. Ya betul. Adakah yang buat velocity sekarang tu pun Tourette sekarang? Bukan. Aku tengok adik aku tu kejap-kejap gini. Tu sikit lagi tu. Sikit lagi tu. Kan? So dari macam mana kan aku tak faham in terms of kau punya transition tau. Transition because yelah daripada zaman-zaman kau sekolah kau main skate. Kan kau main skate then suddenly you just transition into Music, becoming a music. You know, macam apa kesenam macam kalau lain lah kalau macam zaman-zaman Ke sekolah. kau main skateboard sambil main gitar? Tak pernah try. Tak pernah try. Macam setengah-setengah orang kan daripada zaman sekolah dengar kira memang kita tahu dia daripada sekolah memang dah musically talented. Dah boleh main itu. But are you musically talented ataupun kau memang belajar? Sebenarnya dalam family memang dah ada seorang pakcik cikgu muzik. Oh, And then, okay. seorang pakcik lagi dia memang pemuzik arwah Pak Pandey. Oh, arwah. Okay. Lepas tu and then actually macam sebab yelah arwah Pak Pandey dekat sini saya di Pekan. Taklah selalu jumpa pun. Cumanya memang mungkin orang kata apa lah, dari family kot menurun kan. So actually dah start tulis lagu daripada 2012-13. Oh lama dah. Oh, lama. Tapi time tu macam main-main lah kan. Santai lah. Tapi zaman-zaman tu kau rekod pakai apa? Azin? Ni pernah rekod dulu arwah mak ada satu phone Nokia yang first Nokia baru keluar touchscreen tu. Okay. Ni bukan rekod total pula. Express Music ke? Bukan. Dia kan phone ada macam voice recorder macam tu. Yes. So okay, rekod daripada YouTube saya pasang kat YouTube drum, lepas tu rekod kat situ. Lepas tu rekod pula kat phone lain. Aduh. Tampal lah macam macam tu try lah. Daripada phone Nokia, lepas tu rekod pula phone satu lagi. Okay. Lepas tu tampal satu lagi kat phone ni balik. Aduh. Banyak Barai lah tu. kerja Tapi tampal kau, tapi effort tu bagus lah. Effort tu bagus lah kan. Kalau kau tengok kebanyakannya apa pemuzik ataupun artis-artis lain dia mesti ada satu zaman yang buat benda mengarut tapi dia berjaya. Betul? Kau faham tak? Kita buat benda mengarut tak berjaya. Sebab kita mengarut sangat. Anak saudara kau kira anak saudara Pak Pandey Ya saya. ada akal pakai ada lagu tu lah. Juara lagu tu tahun 90 apa? 95 Pak Pandey. So okay, in real life macam kau sekarang on stage kau bawa lagu-lagu healing, lagu-lagu all those emotional songs lah kan based on your experience. Betul. Kan. But in your real life adakah kau ni seorang yang macam pendiam, sentimental ataupun kau kepala otak kau sung juga ni? Kau Jawab boleh tak? Boleh kata macam tu lah. Lebih kurang lah. Kalau actually tu lah dalam family macam taklah pendiam sangat tapi tak bercakap dengan family sangat. Nakal lah kot. Nakal. Tapi dia gitu-gitu je lah. Gitu-gitu lah. So dengan kawan-kawan yang lain kalau bahasa Gen Z cakap macam mana lah? Orang cakap apa lah? tak aku kita orang rambut pun dah putih mak. Jangan cerita yang diorang bahasakan lah macam introvert extrovert lebih kurang macam tu lah. Pendiam boleh. Sebab tak pendiam on our previous episode kita dengan siapa nama ni? Eddie Muru. Heidi. Muru. Dia introvert. Dia introvert. I see. Ada orang cakap dia ambivert. Apa ambivert? Macam amphibia lah.
Dua alam. Dia kejap dia boleh introvert, kejap boleh extrovert. Yang tu lah. Macam tu. So kau boleh adapt dengan dua-dua tempat lah. Ambivert ni Ya, memang ada orang komen kau tak baca komen lah tu. Ada orang komen dia ambivert. Sebab macam Hidimoro, dia cerita dengan kita orang yang dia introvert. Tapi the moment dia on stage, dia just switch. I see. Dia just switch. Mungkin kebanyakan, saya rasa macam kebanyakan kreatif ada macam tu. Orang biasa pun ramai je macam tu. Tapi yalah, dua-dua pun boleh lah. Kita orang mungkin boleh adapt. Boleh tahu kat mana okey kalau perlu kerja, perlukan tenaga time ni, kita kena perform lah time tu. So your next project? Actually Perry dah ada dalam 14 lagu in total. Oh. Banyak. Tapi yang baru lepas dekat Spotify baru 5 kan? 5 6. Ya, 2 dah release baru-baru ni. Yang Romantisa dengan tu. Ya betul. Romantisa. Dengan Ziavi Oh, hebat Best kau. Best lah dapat collab dengan dia. Ziavi. Ziavi kot. Ziavi. Macam mana kau boleh collab dengan dia je? Rezeki. Ada orang introduce kan? Ya, kalau ikutkan firstly actually Perry co-sign lah dengan Salam Music. So distributor lah Salam Music. Kalau dengan Salam Music, basically kau is the first artist lah yang sign bawah label tu kan? Actually ada satu lagi seorang, Sharon. Sharon. Lagi seorang dia yang collab dengan Salam Music, yang perempuan tu siapa nama dia? Iza Bahra. Iza Bahra tu dia bukan under Salam Music. Itu tu dalam band Salam Music. Dia dalam band. Iza Bahra ya. Sebab aku bukan jarang aku tak pernah dengar yang ada any artis sign bawah label Salam Music kami bawah. Yang tengah aktif sekarang Perry lah. So kau sign bawah diorang dan diorang introduce dengan Ziavi. Cerita dia macam Acap Salam dia tanya. Acap Salam. Acap salam kan. Aku Acap tak salam. Okay. Sabar. So dia tanya macam nak feature dengan siapa yang teringin kan. So macam Perry dah ada list lah. Macam orang kata goal lah nak so Ziavi salah seorang lah. Ziavi the first name actually. So siapa lagi nama-nama dalam tu? Ada Ziavi? beberapa, dah 2-3 orang artis Malaysia. Ada Ziavi. Lepas tu ada Iza Bahra pun. Ni macam just bucket list randomly lah. Nak teringin buat lagu dengan orang. Ada Ziavi, Iza Bahra, ada Diandra Arjunaidi. Ada lagi a few artis lah. Okay. Lama nak up je. Barang orang sedap lah. Dia punya produk. Betul. So it's a dream lah untuk bekerja dengan orang kan. And then bagi lah nama Kak Cap. And then time tu dah bagi. Dah lama juga. Lama kau tunggu nak tunggu confirmation daripada Ziavi tu? Sebulan ada kat kot. Bukan tak lama mah. Bulan tak lama lah. Kita orang nak confirm studio ni setahun. So macam dah bagi nama kat Acap Salam. Lepas tu dia call lah. Tentu dekat berjalan lah dengan family kat Rabung. Tu dia call, dia cakap ni Z ni. So melompat kau kat situ. Saya sujud. Sebab Ziavi tu is the first bucket list dia. Tahu tak apa. Kan, lepas tu dapat jackpot pula. Confirm malam tak tidur. Habis tahu tak? Ziavi. Selamat nama Ziavi. Habis lagu kau tulis? Romantisa tu kau yang tulis? Hebat. Adalah and then recording melody yang dikompos tu sama-sama lah. Dia nyanyi Pak Z, dia tukar, dia buat sendiri. Okay. So dia tak ada komen lah kau punya ni kena tukar lah apa lah. Sebab dia kan dah senior kan. Tu alhamdulillah proses tu okey lah. Mudah lah. Dia okey je lah. Tapi dia ada je artis-artis yang senior tapi down to earth tau. Yang jenis yang macam dia bagi kau freedom. Kau buat je lah apa yang kau nak buat, aku follow. Tapi ada juga senior yang acah-acah senior. Kan. Itu kau menyampah. Minta maaf lah kan kalau siapa-siapa artis senior tengah tengok. Tapi yang down to earth betul-betul M. Nasir babe. Dia nyanyi lagu Ejen Ali. Ejen Ali babe. Tapi cakap pasal M. Nasir, itu lagi member aku ada hantar satu video. Anak dia bawa satu gitar untuk M. Nasir sign lah. Kan? So M. Nasir sign lah. Tapi dia cakap muka Mamat tu langsung tak senyum. Siapa? M. Nasir? Memang lah M. Nasir memang macam tu. Memang macam bapak dia ni tak senyum. Habis kalau ada pelawak buat pun dia gitu je. Karakter dia lah. Kau macam tu tak kan?
Tak. Jangan. Dia belum lagi. Dia belum boleh. Dia belum boleh. Mungkin lagi 10-20 tahun lagi mungkin dia boleh buat. Buat Perry. Buat Perry. Buat apa hal? Buat Perry tadi apa platypus? Okay, sebelum kita sambung lagi, kita take a break sekejap. Alright. Dan kita akan korek lagi apa benda cerita. Kita say lagi dia. Okay. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia. Alright guys, welcome back to Gua Punya Podcast. Kita ada dengan kita Perry atau nama sebenar dia adalah Afdal Japri. Muhammad Afdal Japri. Saya. Okay, so Perry, untuk yang segmen yang kedua ni, kita nak cerita more into kau punya lagu, kau punya jiwa dan juga kau punya dunia kau ni lah. Okay? Yep. Macam lagu Perry ni, macam ada sesuatu yang dia macam menampakkan yang kau cuba nak sampaikan sesuatu. Ya, Okay? betul. Selalu, yelah lagu-lagu healing lah kan, kau cuba nak sampaikan sesuatu. Macam kau cakap, benda tu more pada kau punya real life experience, right? Betul. Whenever you write, you compose the song, it's based on your real life experience. But bila kau tengah tulis ni, kau ada bayangkan siapa-siapa ke? Girlfriend kau ke, ex-girlfriend kau ke? You know, benda-benda sebab benda ni main emotion, bro. Okay, ya, Kan? betul. Kau tak boleh nak Ke kau bayangkan diri kau sendiri? Tak ada. Tulis Kau kat tak boleh macam bayangkan muka acap dengan muka aku. Kalau nak jadi lagu lah. Dia jadi pantun Pak Kerat dia. Tapi masih karya bang. Masih karya. Masih karya. Masih karya. Bagus. So, siapa yang kau actually bayangkan? Oh. Ataupun menjadi inspirasi untuk kau lah. Inspirasi lah, inspirasi. Bayang Actually kalau macam sebab mostly lagu Perry banyak bercerita. Macam Storytelling lah dalam storytelling life experience Sebab bagi Perry macam macam ni kalau macam mostly macam worldwide ataupun generally lelaki kan dia susah bercerita. Yeah. Macam tak ada tempat nak bercerita. So bagi Perry macam lagu ni macam diary lah. Macam kita tulis kan. Tapi lain dia kita share kat orang lah. So kalau macam bayang-bayang tu lagu adalah Perry adalah macam lagu cinta, taklah bayang seseorang, cuma Perry mostly cara Perry lah. Perry bayangkan senario tu macam mana. Senario keadaan tu macam mana kan. Right. So kalau kita contoh lah Perry bayang seseorang, mungkinlah Perry terlalu macam intimate, dekat sangat dengan orang tu kan. So kalau kita bayangkan senario tu, mungkin orang lain pun boleh relate. Boleh relate. Yes. Bijak So, jawapan dia yang paling safe lah. Paling selamat lah kan. Tak pernah tak kau tulis lagu kan? Kau cakap dia dah main kau macam agak-agak agak-agak dia orang dengar lagu aku ni ada orang. Selalu Boleh kita setiap kali tulis tu doubt tak tapi kau tetap post juga. Post juga Kan? Tapi dengan ada dengar, ada orang dengar lah, tak ada dengar sudah. Situ. Betul. Jalan lah. Kau kira gamble lah ni. Gamble. Betul. Tapi itulah macam kadang-kadang jadi macam dogan ni susah kau tu. Sebab bagi kau sedap. Bagi kau cakap lagu ni layan best. Tapi bila kau release tak ada orang dengar. Yalah. Dia more pada macam takut kita shock sendiri lah. Betul. Ada rasa macam tu. Setiap kali tulis lagu macam Setiap kali Tapi bila apa rasa kepuasan kau? Bila orang dengar, kalau nampak orang dengar lagu tu rasa macam di appreciate lah kan. Satu orang dengar. Satu orang rasa di appreciate lah lagu kita. Kalau macam cakap feeling takut orang tak dengar ni selalu setiap kali tu lagu macam tu. Nervous lah kan. Masa nak post tu gigil-gigil dekat mouse kan. Demam kan. Macam kita ni dah edit kan. Dia ada orang nak tengok video aku Mesti fikir kan. Overthinking 3 malam. Kadang macam tak best ni, tak payah post lah. Delete Tapi kena ada confident juga kalau tak macam mana lah. Betul lah. So usually satu lagu berapa lama kau ambil? Atas lagu lah. Paling lama? Paling lama dalam 2 bulan ke 3 bulan. Satu lagu. Satu lagu. Shit.
Lama Syah. Lama ke? Ya, itu mungkin proses ni lah sebab Perry kat rumah tak ada Perry ada studio dalam bilik lah. Mini studio. Yang dekat lagu di Colin tu, itu kau punya studio tu? Ya betul. Oh yang dekat Dia punya cover. DeLorean tu. Sorry DeLorean. yang tu bukan, yang tu dekat Impatient Sisters gitaris Aidina Taib punya rumah lama dia. Oh. Rumah parents dia Dia dekat ada satu cover kau punya lagu tu, ada satu lagi studio tu, apa nama lagu tu ada? yang tu DeLorean tak silap. Yang DeLorean lah. Tu tempat dia sebab time tu saya datang rekod tempat dia time tu. Style kan itu. Ya. Tak, tapi dia punya visual semua artis ni estetik weh. Ya. Kan? Estetik weh. Kau graphic designer ke? Ya betul. Wah. Graphic designer jadi. Graphic designer main skate lepas tu nyanyi. Macam tak relate bro. Aku tak boleh. Macam tak relate. Jauh sikit Ya. Jauh. Tapi kenapa kau decide nak jadi artis lah? Sebab kau pun tahu artis Malaysia ni nak cari makan susah weh. Oh. Kan? Kau tahu, I mean mungkin orang lama mungkin senang lah. Mungkin aku tak tahu, aku main cakap ni kan. Tapi Actually Perry tak plan betul-betul nak jadi artis. Okay. Kalau macam betul-betul Perry punya tujuan adalah untuk ni lah buat Perry tujuan nak jadi saya adalah komposer. Oh nak jadi komposer. Kau nak jadi komposer lagu? Dia nak jadi macam Ajay lah ni. Lebih kurang ya betul lah. Perry Kan. suka macam behind the scene kan, buat and then so cerita dia yelah Perry dah buat tulis banyak lagu. Lepas tu dah ada macam adalah dalam few collection lagu tu. Lepas tu dari dulu Perry dah banyak macam send dekat label, ataupun hantar just approach artis ke kan, orang nak feature ke apa. Ya time tu macam semangat passion nak buat nak cari nak naik kalau macam tu. And then sampailah dapat approach Salam Muzik. Itu yang kau punya approach tu dari macam tu kan? Kau punya approach Kau langgar je? kau langgar. Apa? Siapa lagi yang kau approach? Yang pernah label Aizat Amdan. Okay. Oh Aizat. Aizat Amdan pun power juga. Lepas tu Salam Muzik. Lepas tu Impatient Sisters. AG Koko pernah. Oh AG Koko. AG Koko. Lepas tu ni kelakar sikit lah, Perry ada approach luar negara punya label lah. Tapi tak apa kan? Tak apa, mana tahu dapat. Tu. Mana basically kau pergi approach, kau hantar demo kau ni. Ya betul. So diorang dengar. Jangan hantar demo ke email, diorang dengar. Kalau ada rezeki diorang call back lah kan. Aku sendiri kita kena try Aku pun ada buat lagu juga itu. Aku pakai ni. pakai Suno. Kau pakai Suno, aku pakai tu. Apa yang pergi sekolah tu, recorder. Biar berkumpul lah idea kau orang tu. Aku buat lagu Little Star. Beri. Dalam banyak-banyak lagu kau kan, I mean mostly cerita pasal emotional, probably aku tak dengar semua. Ada satu dua aku dengar. Ya betul. Yang aku tengok macam ada dalam macam lagu-lagu cinta, whatever not, right? But pernah tak kau tulis lagu untuk luahkan rasa geram kau, marah kau kat seseorang? Ada. So lagu tu belum keluar. Itu kau marah pasal apa? Kehidupan. Kehidupan asal dia aniaya kau. Kau dia aniaya. Tak ada macam mana kan? Suka kau marah orang halang kau main skateboard. macam dekat Melati Mall tu kan, orang selalu kena halau. Tak pernah kena halau. Tak marah orang tu. Dia boleh buat backside nose grind kot dia. Aku tahu lah nama aku, dah seluruh main Tomahawk. Oh ya. Tomahawk. Apa Tomahawk tu daging? Tony Hawk Pro Skaters. Tomahawk tu daging. Tomahawk menateh. Tomahawk. So cerita yang lagu yang kau marah dengan seseorang ni, dia pasal apa? Dia marah pasal Tomahawk. Dia macam sums up sana lah. Mungkin sebab Perry kalau macam personally Perry bukan pemarah kot. Bukan karakter yang pemarah lah. So macam biasalah ada kes-kes yalah pengalaman hidup yang tak syok kan, geram kan. Tapi nak marah tak boleh kan. So macam tadi lah cerita dalam lagu semula lah. So kau balutkan semua tu kat dalam satu lagu lah. Ya betul. Macam mana Habis kau buat lagu healing, lagu pop. Yang kau marah tu kau buat apa, rock? Tak boleh weh. Tak boleh juga. So slow juga tapi dia punya ayat dia deep lah. Tapi Okay lah. aku tak boleh bayangkan orang marah tapi lembut lembut kat seseorang.
Oh okay. Perry ada satu lagu ni pun Perry kongsi kat sini juga kan. Perry ada satu lagu macam kemarahan tu pada ayah lah mungkin. Oh ya. Dia macam kau ni Tak ada bang. Ayah. Kau cerita je lah kat ayah kau sekarang. Tak bang. Ya sorry. Tahu lah kot. Balik rumah kena sign dengan tengah-tengah. Tak ada marah cuma Biasa tu. Biasa lah standard lah. Siapa tak pernah kan. Dia mesti ada rasa geram sikit dengan bapak. Ini anak aku yang 3 orang 4 orang ni aku rasa mesti dia besar kau. Kau ni. Aku kalau marah dengan bapak aku habis calon kereta dia. Mudah kasar. Okey, kalau katakan kau tak jadi artis lah. Contoh aku tak jadi artis. Aku tahu yang kau skateboarder, kau graphic designer. So, if let's say kau tak hantar demo kau dekat Salon Music, dekat Aizat, whoever kau tak hantar, kau nak jadi apa sebenarnya? Oh, deep lah. Masa sekolah rendah kan dia ada tanya cita-cita apa. Nombor 1 Ali Bomba. Ali Bomba. Doktor. Kau nak jadi apa? Peter tu lah. Kau jangan cakap kat aku kau jadi content creator. Saya ni sebenarnya Perry suka menjahit. Ui, lain macam ni. Menjahit. Oh. Ini mesti kalau dekat sekolah KRT dia memang power lah. Ke kau pergi sekolah IRT? KRT ya? Bukan KRT. KRT tu rukun tetangga. IRT, ekonomi rumah tangga. Kau dah Tomahawk, ni KRT pula. Sial tu. Oh, ERT. ERT. KRT. KRT buat ke apa rumah krisis rumah tangga KRT tu yang jaga kejiranan kau tu. Sial tu lah. Kau nak menjahit So basically kau nak jadi tailor lah. Kalau macam Perry nak buat brand lah. Kau apa jenis fashion yang kau suka? Tak fashion juga lah. Perry dah ada buat brand macam small business lah. Oh ya, aku dah tengok dekat kau punya Behance. Perry ada buat. Dia ada buat logo jahit. Ya, logo jahit and then tu Jahit bukan? Tak. Kau tengok. Kau agak-agak. lebam saya. Jahit bukan. Logo cik bukan. Oh kau buat logo. Okey. Itu apa? Itu sebenarnya logo tu untuk brand Perry lah. Brand dia lah. So Perry ada buat pouch daripada perca batik lah senang cerita kan. Kain-kain perca. So start daripada situ Perry nak buat macam brand bag lah, outdoor. Okey. Faham. Tapi sekarang ni kau tengah halt dia punya projek ke ataupun tengah ongoing juga ni sekali dengan kau punya perjalanan muzik kau ni? Dua-dua lah. Macam kalau sempat jahit saya jahit. So nama brand tu Perry lah. Bukan, dia ada apa nama dia, lupa dah aku. Sudut bang, sudut. Sudut. Ya, sudut. Sudut by Perry. SUDOOT. Sudut.r. Apa dah .r? Sudut sebenarnya R tu ruang. Sudut ruang sekarang ruang. kan nama kan style-style hipster kan. Ini memang betul budak-budak healing lah. .r kan. Tak hipster ni. Aku tengok dia punya baju boleh macam ni. Kena intern lah ni. Kau lepak lah di sudut ruang tu. Tadi patut kau set up kan kat ujung sana. Tepat sekali. Dia tak cukup sudut ni. Sudut boleh. Tapi menjahit interesting shoot. Tapi kau memang belajar? Tak, sendiri je. Oh ya. Memang kau minat benda tu? Ke memang daripada kecil kau ada influence dengan siapa-siapa? Mak kau, kakak kau? Tak juga. Oh ni dulu dekat rumah nenek ada mesin jahit. Betul. Jahit batu seremban. Oh tu tak pernah try. Mesin jahit apa? Mesin jahit apa? Singa? Yang kayu? Yang singa. Yang bawah? Buat kereta. Confirm lah buat kereta. Tapi memang aku suka menjahit Dulu kan ni sekolah menengah kan nak seluar kena style-style lah kan. Zaman-zaman kau masih lagi ke? Ada dah hujung lah kot time tu. Oh dah ujung Dia dah ujung. Kau umur berapa sekarang? 25. Tak adalah ujung sangat weh. Tapi dah habis lah aku rasa. Ending dia kot time tu. Tapi ada lagi lah. Dia nak juga. Ada bokat apa kan. Habis kau buat lah? Ada. Oh. So dia potong, dia tampal satu kain bagi besar. Pakai yang Lepas tu tambah poket tepi letak simpan rokok. Itu tak ada. Oh tak ada. Tak sempat. Isap kok tak? Isap. Isap. Tak buat tak isap kat sekolah. Habis semua ni kau cerita ni kejap lagi ni. Saya korek ni. Okay. Ada. Apa aku nak tanya dia? Aku dah lupa dah. Okay. Tak, tapi interesting tu dia menjahit. Itu aku macam tak boleh brain tu. Sebab aku duk macam bajet macam okey lah. Aku sebenarnya kalau tak jadi artis aku nak jadi graphic designer. Betul. Ataupun t-shirt designer kan. So kali dia keluar menjahit baik. Dan lepas tu dia punya inspiration
macam biasa aku tengok kau punya perwatakan, aku dah target kau nak jawab Butterfingers. Tapi tak, babe. Kan? Lain Kau punya biggest influence kau siapa? Dalam perjalanan muzik kau ni. banyak. Paling yang kau influence sekali. Kalau actually ni mungkin lain sikit jawapan dia sebab Okay. lari sikit kan. Kalau Perry banyak influence daripada macam mana contohlah macam kehidupan ataupun Kau tak ada seseorang yang kau kalau tengok. musicality banyak. Kalau macam bercerita macam tadi Perry banyak influence macam kisah-kisah kehidupan lah. Lepas tu kalau influence daripada muzik banyak Perry start dengan M. Nasir confirm. Itu kau tak approach pula Loncai Emas. Takut. Dapat dengan Loncai Emas lain. Kan Loncai Emas lain macam, babe. M. Nasir suruh nyanyi sebelah telinga dia. Kan siapa dulu kena. Kau nyanyi sampai aku tidur. Dah tengok. Kau baru nak dia dah tidur. Nampak dia mampu. Cerita pasal tidur saya dapat peluang tengok arwah Mamat Khalid tidur duduk. Wah. Oh ya. Kau buat apa projek dengan dia? Tak ada projek. Time tu saya belajar dekat UC Perak. Okey. Oh, dia buat masa dia tengah buat syuting ah. Tak pun dekat kafe dia time tu. Oh ya ada kafe. Sarang Al-Haq tu kan. Lepas tu pergi macam pergi lepak sana. Ada kebetulan ada dia time tu. Lepas tu nak salam dia. Beratur Lepas tu turn saya tu dia macam dah tak sempat lah dia tu dah tidur. Asyik kau lah. Aduh, tulang kau healing sangat. Rezeki lah kan. Kau nyanyi tak masa tu? Tak. So basically kau punya music kau boleh main piano lah. Basic lah. Oh basic. Basic sangat. It's not the advanced level lah. Tak. So lagu-lagu kau yang ada sekarang ni piano is all the basic ones lah. Basic lah. Boleh jadi. Basic pun boleh jadi kita ijazah program ada kan. Sekarang kan banyak dah canggih kan. Macam instrumen yang paling kau suka main? Piano piano. Tapi kenapa piano? Kalau dalam muzik kan, kalau yang biasa music director yang paling power piano lah. Lepas tu ada grade kan, ada grade 1 sampai 8. Oh ya. Tu yang paling susah lah. Macam kalau kau dah master piano, kau master lah muzik lah. Oh ya. Dia kau macam tu lah. Ada orang yang dia memang hari-hari goreng gitar, bass kan. Macam piano Kalau viola dengan piano dia punya level dia sama tak sama? Technicality lah kot lain bang. Lagi susah saya rasa. Viola. Tak tahu lah lain-lain orang lah kan. Saya rasa viola lagi susah lah. Dia buat macam ni. Piano otak kau. Aku tahu main bongo Okay, kita take a break sekejap dan kita akan kembali selepas ini. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia. Okay, Perry. Saya. Apa pula? Selamat datang kembali. Aku main tunggu masuk aja kan. Okay, kalau kita ikutkan pada kau punya album saya. ataupun kau punya artwork dekat album kau ni kan. Tengok banyak macam something yang aku jarang nampak dekat artis muda. Okay. The way how they do the artwork. Artwork ni kau yang buat sendiri ataupun kau minta pendapat orang lain ataupun AI generated? I'm not so sure. Sekarang graphic designer dah kurang kerja lah. Yang Perry punya kebanyakan Perry buat sendiri lah. Buat sendiri. Sebab kalau dulu start independently tak ada team kan. So tak ada orang nak tolong, so buat sendiri lah. Sekarang ada orang tolong? Ke masih? Kebanyakan kalau macam baru ni yang Romantisa punya video dapat daripada Malaya Studios. Okay. So itu in terms of music video. So daripada music video tu pun buat art cover. Kalau macam projek yang sebelum ni semua Perry buat sendiri lah. Okay. Aku tertanya-tanya daripada tadi. In fact sebenarnya aku tertanya-tanya sejak awal kita orang interview artis-artis ni. Semuanya basically semua music.
korang buat lagu. Kalau buat lirik aku faham lagi. Okay. Okay, macam kita buat karangan, buat puisi. Melodi tu macam mana kau buat? Macam mana kau nak dapatkan melodi? Sebab tiap lagu melodi dia lain. Betul. Kan? Betul. Macam mana kau nak dapatkan melodi? Macam mana kau rasa melodi tu sedap, kena dengan macam mana? Untuk lagu tu Untuk lagu macam mana? Apa inspiration kau? Apa mana kau dapat benda tu? Reference point kau lah. Reference point banyak. Kalau macam balik pada tadi lah, inspired semua kan. Kalau macam Perry banyak dengar Indonesian. Indonesian artis lah. Okay. Macam 420. Lepas tu No Stress. Yang paling banyak No Stress lah. No stress. No stress sebab dia tak stress sangat lah. Sebab no stress. Stress juga Stress juga. Aduh. Ingat kau pilih no stress tu tak stress sangat lah dia lagu. Stress juga. And then Perry banyak dengar Payung Teduh lah. Kalau starting. Oh, Payung Teduh. Lagu apa akad? Oh, tu best wait. Tu best. Lagu akad tu memang dia joget babe. Joget lah. Joget time-time wedding orang. Kan? Aku kalau pergi wedding orang, kalau orang main lagu akad tu aku pergi depan. Kau joget? Aku minta mikrofon. Aku nyanyi lagu tu. Ni mampus. Nasib baik aku tak pernah pergi wedding dengan kau lah. Okay, sebelum kita tamatkan kita punya podcast malam ni, Perry, what is your latest project? Okay, latest project Perry baru je keluarkan lagu 23 hari bulan. Ya. 23. Sorry 23. Macam salah. Kau biar tong kau ni 23 Syul. Betul lah? Oh betul. Aku 23. saja je tengok jam. Aku saja je. Betul lah 23. Bertajuk I'm Fine Thank You Love You. Ya. Sudah. I'm fine, thank you. Love I'm you. fine, thank you, love you. Yes. Apa khabar? I'm fine, thank you, love you. Betul. Itu kalau awet tanya boleh aku cakap. Apa khabar? Tu lagu tu untuk crush kau ke apa? Tak ada. Tak ada. Itu untuk general lah. Actually lagu tu dah tulis COVID. Oh, masa COVID. masa So COVID. macam tadi lah, kita kadang kan kita takut nak, kalau lelaki lah ataupun general semua siapa-siapa kan, takut nak tunjukkan bukanlah intimate sangat, cuma appreciation untuk siapa-siapa kan. So tentu COVID, so adalah kawan-kawan yang sentiasa ada kat situ support. Tentu COVID kan macam rabak kan. Yes, rabak gila. Rabak Rabak gila. gila kan. So ada kawan-kawan tu yang ya macam how are you tentu kan, apa khabar semua tanya kan. So tu yang I'm fine thank you love you. Oh. Simple. Tak, ada lagi satu tajuk lagu dia aku tak kerti nak sebut. Pakai huruf dia semua. TDD apa? DTT apa benda kan apa? IDT WTF tu benda. IGO. Anak aku tanya tau tadi ni. IDK WTF IGO. I don't know what the fuck dia kata tu. Betul lah. I don't know what the fuck is going on. Aku tak sanggup nak cakap sebab anak aku tanya. No. IDK WTF. Ha? IGO is IGO? going on. I don't know what the fuck is going on. Tak, aku sebenarnya tahu. Anak aku tanya, jadi ni apa? Aku tak sanggup nak cakap. Explicit. Jadi ni apa WTF? What the fish? Aduh. Apa ikan kau? Kan? Apa Tapi ikan kau? telah bila anak dah tanya gelabah lah kau. Ya, anak aku walaupun dah jam 4 dah jam 5. Kadang-kadang aku tengok dia macam boleh tahan juga. Tu bahaya tu. Bahaya. Baba, what the aku tangan kau nanti kan. Jumpa Uncle Perry main skateboard. Kan. Any latest concert? Latest concert di Serdang, Maib Serdang. Itu dengan muzik kita. Ya betul, bersama muzik kita. Muzik kita cara kita. Betul yang tu lah. So basically kau akan share stage dengan Butterfingers lah. Betul. So what do you feel? Okay, honestly, sebab kau umur baru 25 Betul. 25. Did you listen to Butterfingers? Dengar. Kau jangan cakap kau dengar. Okay. Marah. Okay. Kau betul dengar? Dengar a few, tak semua. Okay lah, Few dengar lah. a few. Nasib baik ni. Nasib Nasib baik. Tahu. Tak, sebab jarang kita nak tengok macam artis-artis muda yang appreciate Butterfingers punya lagu. Jarang. Butterfingers zaman-zaman kita baik, zaman-zaman orang dah tua ni. Aku tak tua sangat lah. Orang pun dah tua. Aku tak tua sangat. Sebab masa lagu dia orang tu aku baru pandai bercakap. So what do you feel sharing stage dengan Butter bro? Butter tau, bukan margarine, butter. Butter late than never. Betul. Itu tu. Takut sebenarnya takut. Takut sebab? Takut sebab lepas Butterfinger tiba-tiba naik hilang korang. Itu punya juga. Stay minta dia orang stay lah kan. They should stay. Should stay lah. Tak ada lah. Takut macam
pengalaman pertama di stage yang besar. Yes. Nervous lah, of course. Oh, itu nervous 3 bulan weh. Lama. Berapa bulan? 2 Ogos. 2 Ogos. 2 Ogos. 2 Ogos sekarang dah bulan 6. Ni bulan 6. Bulan 6. Lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan lagi. So preparation? Okay, kita orang Peria akan macam biasa rehearsal dengan band. Oh, ada kau bawa turun band lah. Masa tu kau bawa turun band lah. Okay. Kalau show besar biasa Peri bawa band lah. Berapa piece ni band? Setakat ni 4 piece. 4 piece. Okay. Okay. 4 piece including you lah. Ya betul. Okay. Sekali dengan Peri. Wah, aku tak sabar nak tengok kau atas stage macam mana. Itulah dia. Kan? Tapi itu lah, orang cakap kalau macam kita nervous ni. Aku ada member aku seorang dekat Johor. Dia kata, Pish, kalau kau nervous, kau pergi berak, Pish. Kalau kau nervous, kau pergi berak banyak-banyak. Kau confirm hilang nervous kau. Betul lah, scene dalam movie pun biasa kan, itu kan. Nervous berak kan. Dia setuju je apa benda aku cakap kan. Dia yekannya tu. Betul. Ini kalau cuba kau tanya-tanya lagi semua tu buka je. Habis aib dia pun buka ni kan. Okay, sebelum kita tamatkan kita punya podcast, kita ada game lah basically. It's not a serious game, tapi it's more pada yes no question ataupun dia ada 2 option yang kau boleh pilih. Wow. Tapi kau kena justify kenapa kau pilih tu. Oh lama. Kan. Mana lah? Tak ada pun. Ni kau bagi ni Zee mana menang ni. Ada. Dia yang buat cue card, kau tengok dia cakap tak ada. Kau tengok. Okay. Nono punya jantan. Okay. Okay, soalan yang pertama ni Okay. Kalau lah katakan satu hari ni kau hilang suara lah. Okay. Kan? Kau hilang suara ni basically kau dah menyanyi dan out of nowhere tiba-tiba tak sure dah kita minta simpang lah kan. Tiba-tiba ability suara kau ni dah out lah. Okay. Basically you cannot sing anymore. Okay. The moment kau menyanyi sakit tekak, sakit perit kan. Tak boleh lah. Tak boleh lah, senang cerita tak boleh lah. Okay. Kerja apa yang kau akan buat? Menjahit lah. Aku baru nak tolong jawab kan. Bodoh lah. Aduh. Soalan pun bangang ni. Aku mana tahu dia suka menjahit. Aduh, Dah nampak aku bodoh pula kat sini. Chat GPT tak keluar dia. Okay, soalan yang kedua. Kau lebih sanggup putus cinta ke tak ada wifi? Ush, putus cinta lah. Putus cinta. Kau tak ada wifi kau tak boleh Cap. Betul lah, dia nak buat lagu, nak sambung-sambung lagu tu Nokia. Ada inspiration lah. Aku kalau aku jadi dia, aku lagi sanggup putus wifi. Kenapa? Sebab apa? Kalau aku putus wifi, aku minta hotspot dia. Kan? Apa dah hal? Putus cinta kau sanggup buang cinta demi wifi. Cantik lah dapat clickbait lah. Clickbait title sanggup buang cinta Peri kerana sanggup wifi. buang cinta kerana wifi. Kata mesti boleh cut. Okay, next question. Kalau kata diri kau ni jadi kartun lah. Okay, kartun. Watak apa yang kau pilih? Tadi dah ada. Betul ke? Dah, dia lah tadi dia dah ada. Memang watak dia pun. Platypus lah. Platypus tu kita Tak buat. ada, okay. Okay. Sebab dia ada 2 option dia sekarang ni. Okay. Power Rangers biru ataupun Shinchan. Kau pilih 2 tu. Kau nak jadi yang mana? Kau nak jadi yang mana? Dan kenapa kau jadi tu? Han. Shinchan lah. Shinchan. Shinchan tu kau kena macam dia. Asal aku. Kenapa? Gemuk. Han, kenapa Shinchan? Sebab selalu tengok Shinchan lah dulu. Dah, tapi kau kena ada justification kenapa kau pilih Shinchan. As in, Sebab dia lawak ke apa? Shinchan. Actually kalau in real life Peri barai lah. Dia macam Kau lebih kurang macam Shinchan lah cerita dia. kurang lah. Aku dapat bayangkan Zal dia punya barai macam ni. Dia punya barai dia macam ni gila babi Zal. Okay, last question jap, go. Okay. Ni kalau kau boleh mimpi lah. Kalau kau boleh mimpi, kau nak perform dengan artis, siapa yang kau nak perform? Selain daripada yang dalam bucket list kau tadi tu. Selain daripada dalam bucket list kau, bucket ZRV list, whatever not. Kau mimpi malam ni aku nak tidur, aku mimpi aku nak perform dengan artis ni. Pap, kau tidur. Agak-agak kau nak mimpi siapa? Dah menggigil badan dia. Kau jangan. Tak ada. Actually saya dah mimpi benda ni bang. Oh ya? Dengan best friend saya. Kawan. Peri ada projek ruang. Kau mimpi sama-sama dengan dia? Perform. Oh, okay. Perform dengan dia dekat tak ada dekat macam just nak perform dengan dia dalam stage yang event lah kan. It's a dream lah macam tu. Okay. So best friend tu lah Apeng nama dia Apeng.
Apeng. Apeng ah. Apeng ah. Ini kena ini kita yang saya dia ke dia saya kita ni. Apeng. Dia ada dalam industri juga ke macam mana? Tak, dia itulah cerita dia. Perry start sebelum Perry buat muzik Perry start menulis dengan dia. Oh, okey. So ni appreciation untuk dia. Ya, betul. Sama-sama lah. Oh, ni blood brothers ni, Brib. Oh, Sama-sama naik. Sama-sama naik. Allah. Oh, kau. Okay. Alright, sebelum kita tamatkan kita punya podcast pada hari ni, Perry. Yep. Dah 3 kali nak tamatkan. Dah tamat. Dia main macam apa benda lah siap. Nak tamat je kan, bunga sangat kan. Okey, apa kau punya pesanan pada penonton-penonton sekarang ni yang tengah lost? Okey. Tapi diorang ni ada bakat sebenarnya. Okey. Kan, tapi diorang tengah lost. Apa pesanan kau kat diorang? Wow. Teruskanlah. Apa yang nak diteruskan? Tiba-tiba teruskan. Teruskan lost tu. Teruskan lost. Get lost forever. Okay. Kalau macam Perry pun selalu lost. Okay. Dalam industri, I mean dalam life generally pun selalu lost kan. So kena banyak bersabar. Key dia fokus sabar mungkin daripada Perry. Perry selalu ingat satu kata-kata siapa nama dia, Dr. Azizan. Dr. Azizan Osman. Apa DDNK? Datuk Wira dulu. Datuk Aziz Osman. Okey. Nasib baik bukan DDNK. Jadi jutawan. MLM. Okey, apa dia kata? Apa kata-kata dia? Ayat dia cakap yang susah bukannya apa macam benda challenge dalam life lah. Tu bukan susah. Dia cakap contoh macam nak naik Everest tak susah. Dia cakap susah tu kontrol diri sendiri, dia kata. Itu yang paling simple, yang paling ingat paling susah nak kontrol diri sendiri. So kalau macam Perry sendiri, pengalaman Perry yang Perry pernah dapat untuk teruskan, fokus dengan sabar and then cuba untuk kawal diri lah. Jangan buat benda yang bukan kan. Jangan. Okay, jap. Anything? Best tu borak dengan dia ni. Kau nak borak lagi? Ha? Kau nak balik? Jangan lu. Aku nak dengar lagu dia, aku nak healing. Lepak. Aku tak ada apa lah, just cuma aku nak say good luck lah. Good luck. Macam ikhlas kan? Gulak lah. Good luck. And kau lupa satu lagi ni. Jom kau punya konsert dah start. Dah start. Jual tiket belum? Boleh. Dah. Dah boleh. Dapatkan kat mana tu? Di ticketmelon.com. Okay. So tarikh gig ataupun fest pada 2 Ogos di Mike Serdang. Tahun 2020. 2025. Kau jangan macam Butterfinger sebab tu. 2026 kata. Alamak. Jauh jadi. Si datang pula tamak ada ni pesakit COVID ni. Kan, betul 2026 kata. Aduh, butter. Okay, go guys, jangan ketinggalan konsert Perry. So korang kena dengar lagu-lagu dia. Dengar lagu saya boleh dengar di Spotify. Spotify Perry lah. Perry saja. Perry Perry. Perry. Kalau di Instagram boleh follow dekat Instagram dan TikTok Afdal Japri. Dua-dua dekat Instagram dan TikTok lah. Itu yang jenuh aku cari. Itu Perry mana tak jumpa. Rupanya Afdal Japri. Afdal Japri rupanya. Dah jumpa buat Afdal. Baru Afdal. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel Gua Punya Podcast. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright.